Tanah KLC, akhirnya mereka membuktikan KLC masih lagi gergasi hoki di Malaysia. Saya bersama bekas Kapten Negara Minawan Nawawi. 3 musim berturut-turut menewaskan TNB pada final. Ya, memang KLC berhak untuk menjuarai Piala TNB pada hari ini kerana mereka telah menunjukkan prestasi yang begitu cemerlang. Dan kita dapat lihat di dalam perlawanan akhir sebentar tadi di mana pasukan TNB sebenarnya mendahului pasukan KLC. Menerusi Amir Farid Ahmed Fuzi pada minit ke-8. Jaringan yang sebenarnya cukup mengejutkan KLC. Ya, bagi saya satu skill yang begitu menarik yang ditunjukkan oleh Amir Farid menewaskan jaga gol berpengalaman iaitu Rosman Jamaluddin. Namun KLC berjaya menyamakan kedudukan menerusi pukulan sudut penalti yang akhirnya disempurnakan oleh Muhammad Syamin Yusof lantunan semula. Ya, di separuh masa yang pertama kedudukan 1 sama di mana kita dapat lihat pasukan KLC cuba melakukan set piece dan Syamin Yusof berada di posisi yang begitu cemerlang untuk menjaringkan gol penyamaan. Dan jika kita dapat lihat TNB berjaya mendapatkan penalti stroke pada minit ke-26, namun Faizal Syahri gagal menyempurnakan tugas ini. Ya, turning point di dalam perlawanan ini bagi TNB apabila Faizal Syahri gagal menjaringkan gol menerusi pukulan penalti stroke. Dan selepas itu pula di separuh masa yang kedua di mana pasukan KLC pula diberikan pukulan penalti oleh pengadil perlawanan dan Muhammad Imran berjaya menjaringkan gol. Dan inilah gol kemenangan untuk pasukan KLC pada minit ke-65 sekaligus memusnahkan impian TNB untuk merampas trofi milik KLC. Jadi secara keseluruhan Minawan, anda setuju dengan pemilihan kejayaan KLC selaku juara Piala TNB 2013? Ya, sudah tentu mereka berhak kerana aksi yang begitu konsisten di sepanjang musim. Jadi cabarannya selepas ini, mampukah KLC untuk mempertahankan 2 trofi yang mereka menangi musim ini, Piala Liga dan Piala TNB. Jadi jumpa lagi untuk musim depan. Kembali ke studio.